Penyanyi Syamil Azmi tampil menafikan dakwaan bahawa perkahwinannya baru-baru ini hanyalah satu gimik promosi. Menurutnya, keputusan itu dibuat atas dasar cinta dan kesediaan untuk melangkah ke fasa kehidupan yang lebih matang dan bukan untuk meraih perhatian. Saya tahu bila sesuatu berita besar keluar, especially tentang perkahwinan, macam-macam spekulasi boleh timbul. Tapi saya nak tegaskan, perkahwinan ni bukan gimik, bukan untuk publicity. Dan langsung tak ada kena-mengena dengan promosi lagu, sebab Syamil pun tak ada keluarkan lagu baru pun. So ini adalah keputusan peribadi yang ikhlas atas dasar kasih sayang dan kesediaan untuk melangkah ke fasa baru dalam hidup Syamil. Saya harap orang ramai boleh doakan yang baik-baik untuk kami dan tak terlalu cepat buat andaian. Tapi saya faham juga benda-benda macam ni memang akan timbul macam-macam cerita. Tapi saya ambil positif je. Dan terima kasih sebab beri ruang untuk saya jelaskan. Tambah penyanyi lagu Hari Raya itu, kehidupannya kini lebih tenang selepas bergelar suami, malah dia bersyukur dikurniakan pasangan yang sentiasa menyokong dalam apa jua keadaan. Alhamdulillah, lepas kahwin ni hidup Syamil jadi lebih tenang dan tersusun. Yelah, ada pasangan yang sentiasa sokong kita kan. Itu satu nikmat yang Syamil sangat hargai. Cuma saya perasan kan, bila seseorang buat keputusan besar dalam hidup, yelah macam kahwin, akan ada je mulut yang bercakap. Bila belum kahwin, orang tanya kan, bila lagi? Bila dah kahwin, orang tanya, betul ke ni dah kahwin? Jadi saya dah sampai satu tahap, saya buat keputusan bukan untuk nak puaskan semua orang. So saya buat benda ni, saya rasa betul dan ikhlas untuk diri saya dan pasangan. Dan saya harap semua orang boleh doakan yang baik-baik saja, sebab perkahwinan ni bukan benda yang main-main. Dia satu tanggungjawab yang besar untuk Syamil. Syamil Azmi sah bergelar suami kepada Nur alias Syahira Zulkafli pada 12 April lalu dengan sekali lafaz.